cuek-cuek aja lah. Oh syalalala. Ini lagu santai bukan aku lebay. Happy-happy di pantai kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Lia, bangun! Pagi-pagi dah suruh orang bangun. Ya, nak bangun lah ni. Aku dah lah malas nak pergi sekolah. Lia, pergi sekolah elok tau. Ya, Lia akan belajar bersungguh-sungguh. Lia belajar elok-elok tau. Jangan nakal-nakal kat sekolah. Nanti ayah ambil Lia balik sekolah nanti. Ya, ayah, Lia akan belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya satu hari nanti. Dan Lia nak buat mak dan ayah bangga. Ayah nak salam. Ingat tak pesanan Mama apa, Fian? Mama suruh Fian belajar dan jangan main dalam kelas. Jangan keluar kelas selagi cikgu tak masuk kelas. Selepas orang nak masuk dah kelas. Yelah. Apa pun dah lambat dah ni elok tau kat sekolah ni. Jangan buat panggil pula Tu macam Lia je. Lia, kau pun sekolah kat sini juga aku pun sekolah kat sini juga. Oh, ya Fian, kau dah tahu dah aku sekolah kat mana? Aku pun tak tahu lagi aku kelas mana. Tu nak pergi tanah cikgu ke? Jomlah pergi tanah kuku cikgu tahu ke? Yelah, jom. Assalamualaikum, cikgu.
Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rafian Hisham bin Muhammad Hishamuddin. Dan kawan saya nama dia Nur Alisha Atilia binti Muhammad Ali. Kami berdua pelajar baru dan kami baru pindah semalam hari ini. Kami datang sekolah. Kami datang kat bilik guru ni sebab nak tanya cikgu kami kelas mana. Oh. Okey, cikgu akan masukkan nama kamu dan nama kawan kamu dalam senarai murid. Lepas tu, cikgu beritahu pengetua suruh cek nama kamu berdua. Nanti lepas pengetua dah tengok senarai murid, baru pengetua beritahu kamu dan kawan kamu kelas mana. Okey, cikgu dah letak nama kamu dan nama kawan kamu. Sekarang cikgu nak pergi jumpa pengetua. Sementara tu kamu tahu kawan kamu duduklah kat mana dulu. Okey. Selamat pagi pengetua. Saya dah letak nama pelajar baru, seorang lelaki, seorang perempuan dalam senarai nama murid. Murid baru ya? Okey, saya cek dulu. Oh, jadi inilah nama muridnya. Rafian kelas 1 TB 2, Atilia kelas 1 TB 1. Okey, sekarang Cikgu Hana pergi beritahu mereka berdua yang saya dah tentukan kelas mereka. Okey, terima kasih pengetua. Okey, cikgu dah bagi tahu pengetua. Kamu kelas 1 TB 2. Kawan kamu kelas 1 TB 1. Terima kasih cikgu. Sekarang kamu dan kawan kamu bolehlah duduk kat luar bilik guru. Cikgu panggil kamu Fian boleh? Dan kawan kamu cikgu panggil Lia boleh? Boleh. Kau rasa ada besti kita main kola tak? Lah, manalah aku tahu, tengok anak dia main kedak. Kan sama kawan-kawan bukan cari lawan, kontrol